Okay, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kawan-kawan. Saya Muhammad Zul Amirul daripada kelas Prayu 10 akan membentangkan tajuk 5.2 Piramid Activity Physical. Baiklah, apa itu piramid activity physical? Piramid activity physical adalah satu kaedah yang menerangkan kekerapan dan jenis aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal, tahap kesihatan dan kesejahteraan individu. Salah satu kegunaan piramid activity physical adalah boleh dijadikan sebagai panduan untuk melakukan aktiviti fizikal mingguan kita. Boleh dilihat kepada slide ketiga itu adalah salah satu contoh piramid activity physical. Baiklah, pada tahap pertama adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan penyertaan ramai dapat menghasilkan tahap kesihatan dan kesejahteraan secara umum. Intensiti kerja pada tahap pertama adalah rendah dan sederhana. Pada tahap pertama ini, aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti yang kita lakukan setiap hari. Contohnya, berjalan, naik tangga, berjalan ke kedai, dan sebagainya. Oke, yang seterusnya tahap kedua. Tahap kedua adalah aktiviti yang kita lakukan, tetapi secara bercorak aerobik dan rekreasi. Intensiti kerja bagi tahap kedua adalah rendah dan secara progresif meningkat ke intensiti sederhana. Pada tahap kedua ini, aktiviti kita lakukan 3 hingga 5 kali seminggu. Contoh-contoh aktiviti dari segi senaman aerobik adalah seperti berjalan pantas, berjoging, berbasikal dan berenang. Kalau dari segi bersukan pula, contohnya macam bermain futsal, sepak takraw, tenis, badminton dan bola jaring. Okey, pada tahap ketiga pula adalah aktiviti fizikal melibatkan aktiviti yang boleh meningkatkan fleksibiliti dan kekuatan atau daya tahan otot kita. Intensiti untuk tahap ketiga adalah sederhana dan secara progresif ke intensiti yang tinggi. Pada tahap ketiga ini, aktiviti kita lakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Contoh-contoh aktiviti adalah seperti aktiviti ragangan, aktiviti tekan tubi, bangkit tubi, dan latihan bersenam di gimnasium. Seterusnya, tahap keempat. Tahap keempat ini adalah masa rehat yang diperlukan oleh tubuh badan kita untuk pemulihan dan daripada aktiviti fizikal yang kita lakukan. Namun, perlu dicatatkan, masa rehat yang terlalu lama tidak digalakkan kerana masa rehat yang terlalu lama dapat membuatkan badan kita tidak aktif dan berada dalam keadaan sedentari. Okey, dalam tajuk 5.2 ini ada 4 pemboleh ubah dalam aktiviti fizikal. Yang pertama adalah frekuensi ataupun kekerapan. Ini merujuk kepada kekerapan kita melakukan sesuatu aktiviti fizikal tersebut. Contohnya pada tahap 3 tadi, kita lakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Pemboleh ubah kedua adalah intensity. Ini merujuk kepada intensity aktiviti fizikal yang kita lakukan. Intensity ini ada 3. Ada intensity rendah, intensity sederhana, dan intensity tinggi. Yang ketiga adalah masa ataupun time. Ini merujuk kepada masa kita melakukan sesuatu aktiviti fizikal. Contohnya kita melakukan aktiviti fizikal bangkit tubi selama 30 minit. Macam itulah. Yang keempat adalah type ataupun jenis. Ini merujuk kepada jenis aktiviti fizikal yang kita lakukan dalam satu masa. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillah. Okey, selamat pagi kawan-kawan. Saya Muhammad Zul Amirul daripada kelas Prayu 10 di Kolej Tingkatan 6 Prayu Universiti Kota Kinabalu.